bendera tu dah tak ada rupa boleh. Kau bukan negara kau kan? Kau negara kau Nepal. Ya bang. Abang dari mana? Mari. Berapa gaji satu hari? Warehouse jadi yang semua Nepal. Bangla dah balik habis dah. Itu lah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita berada di Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam, Selangor. So macam biasa hari ni hari Jumaat. Setiap hari Jumaat insya-Allah kita adakan aktiviti gotong royong bersama peniaga-peniaga di Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam. So pagi ni kita dah dalam proses pembersihan daun-daun yang gugur. Okey. Sebelum ni banyak daun gugur. So pagi ni kita bersama peniaga-peniaga di Pantai Bumi Hijau membersihkan kawasan sekitar pantai. Banyak daun-daun gugur. So alhamdulillah nampak bersih sikit dah. Ni adalah antara peniaga-peniaga di Pantai Bumi Hijau yang datang untuk membersihkan sampah-sampah daun-daun gugur di sekitar pantai. Ni Abang Burger yang berniaga burger. Ini Wak Bajuri yang niaga. Niaga apa Wak? Niaga macam-macam di pantai. Nasi campur. Tu. Macam-macam jual orang boleh. Yang apa? Okey. Ni kita tengah bakar-bakar sikit sampah, kita longgokkan. So alhamdulillah nampaklah bersih sikit. Okey. So dekat sini kita ada komuniti untuk peniaga-peniaga di Pantai Bumi Hijau. Jadi kawasan ni dia bukan under majlis lagi. Okey. So setiap peniaga, kita ada 8 peniaga kat sini. Ni ada 2, 4. Sana lagi 4 belum siap. So 8 orang peniaga ni akan membersihkan sekitar pantai lah. Sekitar pantai setiap minggu. Untuk bulan puasa ni 2 minggu sekali kita buat. So hari ni alhamdulillah kita turun padang bersama-sama membersihkan pantai, daun-daun yang gugur, sampah-sampah yang dibawa ombak daripada tepi laut naik ke pesisir pantai. InsyaAllah nanti kita akan bersihkan slow-slow lah. Okay. So kepada korang yang belum pernah lagi datang ke Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam, kita jemput you all semua datang beramai-ramai, santai-santai di tepi pantai. Hari biasa buka, hujung minggu pun buka. Pantai ni dia tak tutup. Cuma bulan puasa ni yang tutup gerai. Okey, gerai yang tutup, gerai makanan. InsyaAllah raya kedua atau raya ketiga nanti kita dah start berniaga gerai makan. So kepada korang yang belum berkesempatan untuk datang ke Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam, Selangor, boleh waste sahaja. Okey, boleh waste sahaja Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam, Selangor. Tandas pun kita dah siap. Tandas dah siap, air dah laju. Okay, so korang boleh guna tandas. Sini kawasan parking. Ni nampak. Ni masih banyak lagi sampah yang belum dibersihkan. Kalau larat hari ni insyaAllah kita akan bersihkan lah. Kalau tak larat kita buat mana yang semampunya. Okay, dan dekat hujung sana, kalau korang datang sini, hujung sana terus sana adalah pot untuk memancing. Hujung sana adalah pot untuk memancing. Ni Abang Roma kita. Abang Roma yang niaga ayam gunting. Okey. Hujung sana adalah pot memancing. Korang boleh terus. Hujung sana tu ada sungai. Ada anak sungai yang menghubungkan antara jeti nelayan ke laut. So hujung sana adalah tapak camping. So kepada korang yang nak bercamping dekat sini pun boleh. Okey. Datang je, bawa ramai-ramai member-member, family semua. Healing-healing dekat pantai ni. So ni ada lagi 2 kedai tengah dalam proses pembinaan. InsyaAllah raya nanti akan siap. Okay guys, so itu saja video untuk pagi ni. Jangan lupa kepada korang yang belum pernah datang ke Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam, Selangor, waste je. Waste Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam, Selangor nanti akan sampai sini. Syok tau lepak sini.
lepak bawah pokok ni kan. Lepak bawah pokok sambil-sambil layan laksa, kuih goreng, nasi goreng, ayam gunting, aiskrim goreng, macam-macam ada. So korang boleh lepak tepi-tepi ni, boleh duduk tepi-tepi ni. Nak buka puasa kat sini pun boleh, tak ada dikenakan apa-apa bayaran. Yang penting korang kena jaga kebersihan. Okey, jaga kebersihan. Tolong bawa balik sampah, jangan tinggalkan sampah dekat pantai ni. Sebab pantai ni bukan under majlis, pihak majlis tidak membersihkan pantai ni. So penduduk-penduduk ataupun peniaga-peniaga sebenarnya, peniaga-peniaga yang membersihkan pantai ni setiap minggu. Okay guys, jangan lupa datang ke Pantai Bumi Hijau datang ke Pantai Bumi Hijau sahabat berenam Selangor, dekat Selangor. So korang boleh lepak healing-healing dekat sini. Okay, terima kasih. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.